Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa, saya Nasir daripada Nadicom Digital Sdn Bhd. Pada pertemuan kali ini, saya akan membuat video satu persatu daripada komputer yang belum ada SQL untuk membentuk SQL accounting, dan kita belajar sama-sama. Yang pertama sekali, untuk download SQL accounting ni, kita pergi nadicom.my, kita klik /download. Dan paparan dia keluar macam ni. Kita download yang ni, yang installer yang terbaru pada masa lah ni. Dan untuk ke depan hari, saya akan update dari semasa ke semasa dalam laman web ni, insyaAllah. Jadi kita tunggu sekejap untuk dia download, dan insyaAllah kita jumpa sekejap lagi. Okey, setelah selesai kita download, kita keluar tengok kat sini, kita klik dekat yang ni, kita buka folder ni. Kita ada dekat sini SQL setup. Kita klik run dan kita klik yes. Dan kita ambil kat sini, anda perlu ambil I accept tu. Klik next, next dan terus next je sehingga dia install kat PC anda. InsyaAllah sekejap lagi kita akan belajar bagaimana nak itu SQL ini. Okey, kita klik finish. Dan paparan ni kita ambil evaluation. Dia akan bentukkan satu data yang sementara untuk anda. Tapi untuk pembelajaran ni saya akan gunakan yang company saya. Kita klik dekat log on dan kita klik dekat sini, dekat ni, dan insyaAllah kita klik new database. Saya akan masukkan nama company saya, Nadicom Digital Sdn Bhd, dan anda boleh tukar country kat sini, terus ambil Malaysia. Kita klik OK. Dan paparan yang ditunjukkan kepada anda macam ni, database 2 dan Nadicom Digital Sdn Bhd. Kita dapat klik. Anda perlu masukkan password user sebagai admin huruf besar dan password juga sebagai admin huruf besar. Kita klik sini, kita log on, dan paparan yang ditunjukkan kepada anda seperti ini. Jadi kita yang seterusnya, kita masukkan company profile. Okey, bila masuk company profile, anda perlu masukkan alamat dia. Jadi saya gunakan alamat saya dulu, blok 20 dan 21 tingkat 2 Wisma MDT, Jalan Puteri Saadong 16250, Wakaf Baru, Kelantan, Darul Naim. Okey, sini postcode anda masukkanlah 16250. City masukkan sini, dia terus detect Wakaf Baru. Dan sini kita penuhkan ni. Kalau email, saya punya email nadicom@yahoo.com.my. Okey, untuk cari number company, anda perlu klik dekat sini, kanta ni, terus jumpa, kita klik OK, dan anda klik kat report header. Sekarang ni, okay, skrin saya ni besar. InsyaAllah kita klik kat sini, set report header, dia keluar ni. Okey, kita klik save. Dan kalau anda ingin masukkan logo kat sini, anda kalau dalam saya punya tu ni, kita pergi masuk dekat
Google. Ambil yang Nadicom digital kita ambil yang image. Yang Nadicom digital tak ada lagi, saya ambil dekat yang copy image ni dan kita masukkan kat sini. Kita paste kat sini. Okey, kita klik save kat sini dan anda telah berjaya untuk pembelajaran yang pertama, insya-Allah. Jadi kita akan jumpa seterusnya lagi untuk pertemuan-pertemuan yang seterusnya dalam video yang seterusnya. Saya rasa cukup sekadar tu dahulu untuk pertemuan kita kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa ke video yang seterusnya, video yang kedua, yang saya akan bantu anda dari semasa ke semasa untuk setting SQL ni sehingga anda pandai menggunakan SQL Accounting. Selamat berjaya dan insyaAllah jumpa lagi. Nombor telefon saya 019-969-9079. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.